Pihak SPRM mesti jalankan siasatan dengan cepat, tegas dan sempurna, tanpa mengira pangkat atau kedudukan. Kerajaan juga perlu menyediakan hakim yang pengalaman dan laluan khas di mahkamah supaya perbicaraan kes rasuah dapat diselesai dengan segera. Kepada semua ahli yang berhormat dan pejabat awam, ingatlah bahawa jawatan yang disandang adalah amanah rakyat dan negara. Jika awak menyalahguna kuasa, menyeleweng dana awam, menerima rasuah atau bersepahat melindungi perasuah, awak adalah pengkhianat negara. Selain dari itu, negara turut berhadapan dengan ancaman moden terhadap keselamatan digital, integriti maklumat serta teknologi deepfake yang mampu membuka ruang kepada kes penipuan dan menggugat kestabilan sosial. Ancaman jenayah berat dan keganasan serta perbuatan yang menyentuh 3R hendaklah juga ditangani dengan berkesan. Oleh yang demikian, undang-undang berhubung keselamatan negara dan ancaman luar negara wajar diwujudkan segera, kerana hanya dengan cara ini keharmonian antara semua kaum dan kedaulatan negara akan sentiasa terpelihara.